கான்பிடண்டா இருங்க சார். Murid-murid, adakah anda confident dengan karangan anda? Ini 4 ciri karangan terbaik yang akan membina confident pada diri anda. Yang pertama, isi yang relevan. Isi patutlah relevan dengan tajuk anda dan juga kehendak soalan. Ciri yang kedua, bahasa yang betul. Kurangkan kesalahan tata bahasa dan gunakan tanda baca yang sesuai dan juga ejaan yang betul. Ciri yang ketiga, pengolahan tersusun. Karangan anda perlulah mengandungi perenggan pendahuluan, perenggan isi dan juga perenggan penutup. Akhirnya, unsur menarik. Anda perlu menulis peribahasa, slogan ataupun isu-isu yang kreatif dan juga isu-isu semasa dalam karangan anda untuk menambahkan confident anda dalam menulis karangannya. You apa di luar sana, jika anda mahu membina keyakinan pada diri anak-anak anda dalam menulis karangan, saya, Cikgu Basen, sedia membantu anak-anak anda. Dan murid-murid, jangan lupa perkataan yang telah dikatakan oleh CM Vijay. Be confident.